Adakah masih berbaloi untuk anda melabur emas walaupun harga emas sekarang meningkat? Dalam tangan saya sekarang adalah gold bar 20 gram, harganya sekitar RM2,200 pada tahun 2009. 10 tahun kemudiannya, harganya meningkat kepada sekitar RM4,200. 5 bulan yang lalu, harganya sekitar RM8,800 dan hari ini, harganya meningkat kepada sekitar RM10,000. Kenaikan harga emas hanyalah persoalan masa sahaja. Jadi anda tidak perlu rasa tertekan kerana beli emas mahal. Hakikat emas, tiada satu zaman pun yang anda akan rasa harganya murah kecuali harga emas sudah menjadi sejarah. Bagi yang sudah ada simpanan dalam bentuk duit, tukarkan sebahagian simpanan anda dalam bentuk emas fizikal kerana ia dapat melindungi kekayaan anda daripada inflasi dan kejatuhan mata wang. Bagi yang ingin memulakan simpanan atau ingin mengalihkan sebahagian simpanan anda dalam bentuk emas fizikal, anda boleh isi borang sign up di bio saya atau PM untuk saya bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.